Okey, jalan daripada Cyberjaya nak ke Simpang 4 Traffic Light Neraka ni, dululah orang panggil Simpang 4 Traffic Light Neraka. Sekarang ni bukan neraka dah, dia dah ada buat jambatan. Jalan ni dia macam beralun tu. Kalau yang bawa motor, yang lalu tepi, kalau yang bawa motor yang lalu tepi, lorong tepi ni, lorong motor ni, nasihat saya jangan terlampau laju sangat lah. Sebab bila dah sampai dekat area Selekoh ni, dia jalan dia tu tak berapa nak cantik sangat. Dan satu lagi, bila korang dah sampai area sini, area ni, better korang jangan laju. Sebabnya ini untuk yang bawa motor sebab depan sana tu, depan tu ada Shell baru je buka. Dekat Shell tu dia Selekoh. Selekoh ni dia ada satu lorong nak masuk ke Shell. Kalau korang lalu dekat sini, better korang kena tukar lane siap-siap. Kalau time petang, kereta akan banyak lalu sini, dia akan last minute bagi, takut ada kereta yang last minute bagi signal masuk ke kiri dan korang tak sempat nak masuk, nak tukar lorong. Dengan korang-korang sekali masuk dalam kawasan Shell nanti. Ada dua je kemungkinan. Dengan korang sekali masuk Shell ataupun korang dia menimpa musibah lah. So jangan jadi macam tu lah. Bila dekat tempat tadi tu, sampai ada situ, bawa bersabar sikit, kurangkan sikit pula throttle, belajar untuk tekan brake sikit, bagilah laluan. Tapi lepas Selekoh tu, kalau korang nak laju balik, korang laju lah, terpulang. Ini nasihat sajalah untuk pedoman dan juga panduan korang lah.